Guys, aku tak kisahlah korang suka ke tak suka ke Menteri Besar Johor Yang Amat Berhormat Datuk Onn Hafiz Ghazi. Tapi bila aku tengok balik angka ekonomi Johor kebelakangan ini kan, dan aku fahamlah kenapa ramai pelabur mula pandang Johor dengan cara yang berbeza. Dan sebab setiap kali nama Onn Hafiz disebut, mesti ada orang marah kan. Tapi ada juga lah orang kata semua ni semata-mata kerana publicity. Tapi semalam bila aku duduk balik kan, baca balik nombor-nombor tu satu persatu kan tentang ekonomi Johor, dan aku terfikir satu benda tau. Kalau benda yang sama berlaku dekat negeri lain, mungkin ramai dah tepuk tangan dah. Sebab apa yang berlaku kat Johor sekarang ni sebenarnya bukan benda-benda kecil lah. Dan aku cubalah bagi tahu korang satu persatu dan kita lihat. Pada tahun 2025, sebenarnya Johor berjaya menarik hampir 110 bilion ringgit Malaysia pelaburan. 110 bilion Ni bukan cerita pasal 11 bilion tau. Bukan 20 bilion tau. Ni cerita tentang 110 bilion. Antara yang tertinggi dalam negara. Dan lepas tu orang tanya akulah, Aizuddin, pelaburan ni rakyat dapat apa? Senang cerita aku boleh jawab, dapat kerja lah. Sebab pelaburan yang masuk dekat Johor ni dijangka mewujudkan hampir 24,584 peluang pekerjaan baru. Dan itu sebenarnya bukan nombor yang kecil. Itu juga sebenarnya adalah peluang untuk ribuan anak-anak muda bangsa Johor untuk dapatkan pekerjaan yang lebih baik dan juga pendapatan yang lebih stabil. Tapi bagi aku kan, sebenarnya cerita sebenar dia bukan pasal 110 bilion tu tau. Cerita sebenar dia macam mana Johor ni boleh sampai ke tahap tu. Sebab Onn Hafiz ni, bila aku tengok balik, dia bukan sekadar menunggu pelabur datang sebenarnya. Dia cuba ubahlah cara kerajaan negeri sekarang ni bekerja. Sebab itulah Johor tubuhkan IMFCJ ataupun dikenali sebagai Invest Malaysia Facilitation Centre Johor. Ataupun bahasa mudahnya kan, untuk potong birokrasi lah supaya mempercepatkan kelulusan dan kurangkan kerenah yang selalu buat pelabur tertunggu-tunggu berbulan-bulan. Dan setakat ni IMFCJ sebenarnya dah berjaya membantu dan juga mempercepatkan 5 projek bernilai 16.5 bilion ringgit Malaysia dalam kawasan Johor Singapore Special Economic Zone. Dan lepas tu pula ada orang cakap akulah, Aizuddin, pelaburan masuk ni sebab nasib je kot. Well guys, sebenarnya bila aku tengok balik nombor-nombor tu dan juga projek-projek kebelakangan ni yang baru ni, aku sebenarnya tak setuju dengan jawapan. Sebab kalau tengok nasib kan, takkanlah Johor sampai ubah sistem dan juga buat pusat khas semata-mata untuk mudahkan pelaburan masuk kan. Pelaburan takkan masuk sebab nasib tau. Dan aku rasa pelaburan masuk sebab ada keyakinan terhadap dasar dan juga cara sebuah negeri tu diuruskan. Dan kalau kita tengok pula dari segi JSSEZ ataupun Johor Singapore Special Economic Zone, ada orang tanya aku lah kan, Aizuddin, kenapa semua orang sibuk cakap pasal JSSEZ? Guys, sebenarnya projek JSSEZ ni dia bukanlah projek yang biasa tau. Sebenarnya Johor sekarang bukan lagi sekadar bersaing dengan Melaka ataupun Negeri Sembilan. Johor sebenarnya sedang meletakkan diri diorang ni sebagai platform ekonomi antara Malaysia dan juga Singapura. Dan kalau benda ni betul-betul berjaya kan, sebenarnya impak dia bukanlah untuk 5 tahun. Sebenarnya impak dia boleh dirasai untuk berpuluh-puluh tahun akan datang. Dan sebab itulah Johor melancarkan pula Johor Economic Transformation Plan ataupun JETP. Plan ni sebenarnya merangkumi 83 projek pelaburan dalam 8 sektor strategik dengan potensi pelaburan sebanyak 167.4 bilion ringgit Malaysia menjelang tahun 2030. Dan apa sasaran dia? Johor nak capai KDNK sebanyak 260 bilion ringgit Malaysia dan juga mewujudkan lebih 200,000 peluang pekerjaan baru menjelang tahun 2030. So maknanya guys, Johor ni bukan sekadar fikir apa nak buat lah pada tahun ni kan. Johor sebenarnya sedang menyusun ekonomi untuk 10 tahun akan datang. Dan sebenarnya guys, if you guys look at it again kan, hasil dia sebenarnya dah boleh dah dirasai sampai ke hari ini. Dan menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, Johor mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 6.4% yang tertinggi antara semua negeri Dan sektor pembinaan pula berkembang sebanyak 42.7%, juga yang tertinggi dalam negara. So maknanya pembangunan yang diumumkan tu bukan lagi sekadar atas kertas ataupun on paper. It's actually happening on the ground. Ni belum lagi masuk data center tau. Hari ini Johor menjadi destinasi utama pelaburan pusat data di Malaysia dengan nilai projek yang diluluskan melebihi hampir 164 bilion ringgit Malaysia. Dan ada jugalah orang tanya aku kan, Aizuddin, kenapa data center ni penting sangat? Okeylah, aku explain lah sebab bila syarikat AI kan, syarikat teknologi dan juga syarikat global cari lokasi untuk berkembang, sebenarnya ramai yang memilih Johor tau. Dan bila mereka pilih Johor, peluang pekerjaan, teknologi, kepakaran dan juga pelaburan ni sebenarnya akan masuk sekali harum. Dan dia bukanlah sebab kebetulan ataupun coincidence, tapi sebab Johor ni dah menyediakan ekosistem yang mereka perlukan lah. Dan satu lagi yang ramai terlepas pandang sebenarnya adalah projek Forest City.
Dulu orang kutuk lah, orang gelak lah, cakap projek paling teruk lah dalam sejarah dunia lah kan. Tapi hari ini kerajaan negeri sedang cuba untuk menghidupkan semula kawasan tu sebagai hub kewangan, logistik dan juga pusat perkhidmatan global melalui Forest City Special Financial Zone. Sekurang-kurangnya adalah usaha untuk memastikan aset strategik yang besar tu tidak terus menjadi bandar hantu. Dan akhirnya bila ekonomi berkembang, hasil negeri pun meningkat. Dan pada tahun 2025, Johor menegakkan hasil negeri sebanyak 2.676 bilion ringgit Malaysia dan tertinggi dalam sejarah negeri Johor. Dan lepas tu ada orang juga tanya aku, Azzuddin, hasil negeri naik ni rakyat dapat apa? Okay guys, ini menarik. Ni aku suka soalan ni. Sebab duit tu bukan sekadar masuk akaun kerajaan tau dan berhenti kat situ. Sebahagian daripada hasil tersebut dipulangkan semula kepada rakyat melalui bantuan kasih Johor yang mempunyai hampir 23 inisiatif untuk membantu pelajar, warga emas, ibu tunggal, anak yatim, keluarga B40 dan juga golongan yang memerlukan. Jadi bila orang kata ekonomi rakyat ni tak rasa apa-apa, aku rasa itu tak tepat lah. Sebab bila hasil negeri meningkat dan bantuan dapat disalurkan kepada kumpulan yang memerlukan, itulah contoh bagaimana pertumbuhan ekonomi diterjemahkan kepada manfaat untuk rakyat. Maksud ada pula lah yang ceplos-ceplos ni komen kan, Azzuddin, kau ni pro on Hafiz ke? Tak guys, jawapannya tak. Aku ni pro fakta sebenarnya. Aku orang ekonomi, aku accountant, dan aku belajar pun memang accounting finance kat UK dulu pun, dan juga master pun aku buat master in finance. So aku boleh cakap terang kalau angka tak bagus, aku cakap tak bagus lah kan. Tapi kalau Johor berjaya tarik 110 bilion pelaburan, mencipta hampir 25,000 peluang pekerjaan, mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi antara negeri dan rekod hasil negeri tertinggi dalam sejarah, aku rasa rakyat berhak tahulah benda ni. Dan sebab itulah aku kata berulang-ulang kali yang sebenarnya On Hafiz ni dia tak announce nama-nama je sebenarnya. Dia cuba ubah cara rakyat Johor dan juga kerajaan negeri Johor ni bekerja. Dan setakat hari ni memang sebenarnya dah mula dah nampak.